Happy Forever Anniversary di Amor Platonicious. Cinta platonik itu satu perhubungan lebih dari sekadar kawan di antara sepasang lelaki dengan perempuan. Tapi tiada unsur tarikan seksual maupun fizikal. Kita biarkan orang yang kita cinta jadi diri dia sendiri. Kita tak perlu ubah apa-apa pun kalau tak nampak macam kita pentingkan diri. Kau hadir tanpa ku sadari, mengisi kekosongan hati. Kini kau pergi, tinggalkanku, lemasku dalam sepi. Mengapa tangan kau lepaskan setelah hatiku kau tawar? Mengapa takdir memisahkan, hanya ku cinta kau seorang? Ini adalah filem dari remaja untuk remaja. Ia mengkisahkan cinta remaja zaman sekarang. Hanya Aku Cinta Kau Seorang menggandingkan pelakon-pelakon muda baru dan pelakon yang berpengalaman menjadikan bintang. Aku Cinta Kau Seorang merupakan sebuah filem romantik komedi di mana cerita mengenai kisah dua orang sahabat yang dipanggil cinta platonik. Cinta platonik adalah sebuah hubungan lebih daripada sekadar kawan antara lelaki dan perempuan, tidak berlandaskan seks dan fizikal. Kau tahu tak aku nak lelaki macam mana? Aku nak lelaki yang cintakan aku sepenuh jiwa raga dia. Lepas tu, aku nak lelaki yang terima kurangan aku seadanya. Filem Hanya Aku Cinta Kau Seorang ni, saya memegang watak Mukhlis, di mana Mukhlis ni seorang yang sangat pentingkan persahabatan. Ya. Siapa pula dah ni? Yep. Tak ada pun. Hei, kau ni lemak lah! Oi! Kau ni kan dah 10 hari aku pindah rumah baru nak tahu rumah aku kan? Aduh, kau tahu je lah aku ni kan hari sibuk weh. Jom masuk. Mukhlis percaya persahabatan tu lagi penting daripada diri dia sendiri. Dia sanggup berkorban apa saja demi persahabatan tu. Kau nampak tak yang tu? Mana? Kau pakai baju rimau tu ke? Bukan tu lah. Lelaki pakai baju merah tu. Oh, kalau yang tu tak apa bersih sangat. Assalamualaikum, saya Noremi Ramli. Saya memegang watak sebagai Murni yang berkawan baik dengan Mukhlis. Di dalam cerita ini, hubungan kami boleh digelar sebagai cinta platonik. Mukhlis adalah tempat Murni untuk meluahkan segala kesedihan, kegembiraan, tempat dia bermanja, berkongsi masalah dan segala-galanya adalah Mukhlis sebab hanya ada Mukhlis di dalam hidup Murni. Korang ni aku tengok menjerit dah macam ayam jantan berkokok dah korang tahu. Excuse me, ini ayam bukan sembarang ayam tahu tak? Ini ayam perempuan lah. Bongok, betina. Kita ni yang perempuan. Dalam filem ni karakter saya baru berkahwin dengan Felix. Felix ni seorang yang kaki perempuan. So saya ni agak relax, pendiam, tak banyak sangat songit, tak banyak sangat cakap. Tapi bila Felix suka sangat keluar dengan perempuan asal sini, satu hari tu kantoi. Macam mana? Habis sini. Apa you nak ni? Ha? Hey. Hai, saya Faiz Rohan. Saya
memegang watak sebagai Iqbal. Iqbal ni abang kepada Zizi. Dia ada masalah-masalah yang tidak diingini, dipecahkan dan dikonflikkan dalam cerita ni. Alamak. Ni siapa nak jawab ni? Ha? Abang dah agak dah ni, mesti kerja kau ni. Saya seorang fotografer. Seorang adik yang manja, yang sayangkan abang dia, yang sangat menjaga abang dia lah. Sebenarnya lebih daripada diri dia sendiri, sebab dia cuma ada abang dia seorang je. Watak Ayim ni adalah seorang lelaki metroseksual. Wujudnya watak ni akan menimbulkan suspicious kepada audiens yang menonton. Muni, kau tahu tak? Percintaan tu tugu kasih sayang kukuh, kolam sahabatan yang teguh, gunung setia kawan yang utuh, sungai kebagaian yang teduh, bersama susuri arus gelombang, semua tu kena luahkan. Ya Allah, ni aku tak pernah dengar ni. Sedap gila lagu rap ni, mana kau dapat? Weh, aku serius ni. Sebab tu Abang boleh menawarkan saya watak bunyi ini. Saya sukakan jalan cerita dia yang menarik. Bagi saya, hubungan cerita platonik ni saya tak pernah lagi rasa dekat luar. Tetapi, bila saya masuk set, saya kena bawa perasaan berkawan baik dengan seorang lelaki dekat luar. Tetapi, saya perlu bawa perasaan tu ke dalam set untuk pertama kali berlakon dengan Ariz Zafril. Lepas tu bolehlah aku betul kawan yang shot kat kepala kau disengit. Bila saya baca skrip tu, ialah karakter orang dah kahwin. Saya ni belum kahwin. So saya banyak buat research, saya tanya aunty saya, kawan-kawan yang terdekat yang mana dah kahwin. So saya buat research, saya tanya diorang macam mana pengalaman orang yang dah berkahwin. Persediaan sebelum membawa watak sebagai Zizi, seorang fotografer, saya kena belajar macam mana nak main dengan kamera. Saya kena berlatih, ambil gambar semua, macam-macam gambar saya kena ambil bagi saya sesuaikan diri untuk bawa watak sebagai seorang fotografer dengan baiklah. Happy Forever Anniversary di Amor Platonicus. Cinta platonik itu satu perhubungan lebih dari sekadar kawan di antara sepasang lelaki dengan perempuan. Tapi tiada unsur tarikan seksual maupun fizikal. Kita biarkan orang yang kita cinta jadi diri dia sendiri. Kita tak perlu ubah apa-apa pun. Kalau tak nampak macam kita pentingkan diri. Kau hadir tanpa ku sadari, mengisi kekosongan hati. Kini kau pergi, tinggalkanku, lemasku dalam sepi. Mengapa tangan kau lepaskan setelah hatiku kau tawar? Mengapa takdir memisahkan, hanya ku cinta kau seorang?
untuk buat filem Aku Cinta Kau Seorang ni bermula bila saya berjumpa dengan penulis skrip iaitu Syarimah Wahab, di mana beliau menceritakan saya tentang satu perhubungan yang wujud di dalam masyarakat Malaysia ni, yang saya sendiri pun sebenarnya sebelum ni tak tahu dengan lebih jelas tentang benda ni. Jadi setelah kami berbincang dengan panel skrip MIG, jadi kami mengupas segala idea-idea yang ada tentang cinta platonik ni untuk divisualkan ke layar perak. Sengit, kalau suatu hari nanti kau dapat duduk kat atas langit tu, kau nak jadi apa? Ha? Aku nak jadi salah satu dari bintang-bintang tu. Kau? Okey, persediaan saya sebelum masuk filem Hanya Aku Cinta Kau Seorang ni, saya telah briefing dengan director di mana kita orang ada acting coach. Dan ini pula kali pertama saya bekerja dengan Noraimi Ramli. And sudah tentu ini pertama kali juga saya kenal dia. Dia mendapatkan chemistry tu, saya keluar makan dengan dia, keluar lepak dengan dia. Supaya bila dalam set nanti kita orang tidak rasa kekok untuk bekerjasama. Ini merupakan kali keempat saya bekerjasama dengan Abang Olin sebagai pengarah. Dan saya selaku pelakon, saya dah tahu dah apa kehendak dia sebagai pengarah. Sebelum kita orang masuk set dan juga dalam set. Maksudnya sebelum kita masuk set. Dan seperti biasa, sebelum kami semua masuk set, Abang Olin akan mengadakan sesi rehearsal selama seminggu. Ini memudahkan saya untuk mengadakan keserasian antara saya dan juga Muklis, iaitu Ariel. Nyet, kau ambil ni. Weh, ni apa ni? Kau masuklah situ, so ramai yang cari kau punya. Tapi kalau boleh, kau perlulah gambar yang seksi sikit. Chemistry sesama pelakon tu kita orang create awal lagi sebelum masuk set, di mana lepas pada dapat skrip dan lepas tahu watak masing-masing, pengarah arahkan kami sebelum seminggu sebelum syuting, di mana saya dan Ariel Zafril dan juga Noraimi Ramli perlu hangout sama-sama untuk mendapatkan chemistry, especially antara saya dengan Ariel, sebab kami housemate dan kami hubungan kawan antara saya dan Muklis ni terlalu baik dan terlalu rapat untuk timbulkan suspicious kepada penonton tu. Saya rasa scene dalam cerita ni semua best-best. Tapi ada satu yang saya paling suka, di mana scene anniversary persahabatan kami dipanggil Anniversary Platonic Kiss. Happy forever anniversary di Amor Platonicious. Scene yang paling susah saya rasa di mana Iqbal ni balik, lepas tu dia terkantoi satu benda. Scene tu agak sedih lah. Bila sedih tu kita nak tunjuk pada penonton, nak bagi penonton rasa tu agak susah. Tapi disebabkan bantuan director punya shot, bantuan daripada pelakon-pelakon yang lain, dia banyak membantu saya dalam cerita ni. Dalam banyak scene dekat filem ni, saya paling suka scene kahwin. Sebab saya tak pernah kahwin, tapi scene tu macam real punya kahwin. Kelamin agak besar dan orang semua yang datang ramai, buat semua macam wedding of the year. Nak beli sekarang ke? Okay, jom. Mac, tolong. Dia nak bagi bunga lah. Oh, Kau tolong record. Record? Okay. Right. Stacy, bagi aku. Thanks for coming. Guys, just for hooray-hooray. Scene yang paling mencabar sekali dalam filem ini adalah scene di mana Murni, Muklis, Stacy dan juga Aim kena menari selama beberapa jam di tepi pantai. Scene tu kita orang buat sampai subuh, sampai kaki pun dah melecet dan sesak nafas sebab ramai sangat ekstra masa tu menari sama-sama dengan kita orang. Bro, excuse me, bro. Alright, guys. We're going to slow it down for the Sudikah ladies. Tuan Puteri Sengit menari dengan fellas, hamba? grab your partner by the arms. Siapalah yang mampu and menolak set pelawaan up your seputera beautiful Sengit? flower. Dan untuk pengetahuan anda semua, pemilihan pelakon-pelakon ni
kami jalankan, maknanya kita panggil casting secara rahsia, kami tak bagi tahu filem ni adalah filem cinta ke filem action. Jadi dari situlah kita tengok keikhlasan dia orang, dan sebab itulah mereka-mereka ini terpilih untuk berlakon dalam filem Hanya Aku Cinta Kau Seorang. Oh my god. Hey, Muni. Are you okay? Ayim. Okay? Muklis ada kan? Dia ada kat dalam tu, tengah tunggu you lah tu kot. I dah lambat gila ni. Nanti kita jumpa, kita sembang, okay? Okay, bye. Take care. Ya, take care. Happy Forever Anniversary di Amor Platonicus. Cinta platonik itu satu perhubungan lebih dari sekadar kawan di antara sepasang lelaki dengan perempuan. Tapi tiada unsur tarikan seksual maupun fizikal. Kita biarkan orang yang kita cinta jadi diri dia sendiri. Kita tak perlu ubah apa-apa pun kalau tak nampak macam kita pentingkan diri. Kau hadir tanpa ku sadari, mengisi kekosongan hati. Kini kau pergi tinggalkanku, lemasku dalam sepi. Mengapa tangan kau lepaskan setelah hatiku kau tawar? Mengapa takdir memisahkan, hanya ku cinta kau seorang? Pengalaman yang tak boleh dilupakan adalah bekerja dengan tenaga produksi dan juga artis-artis baru. Walaupun mereka baru, mereka cuba untuk divisualkan dengan lebih baik. Rakan-rakan teknikal, rakan-rakan production yang sering membantu saya. Kadang-kadang benda yang senang lebih menjadi senang, benda-benda yang susah lebih jadi senang juga. Abang Olin memang seorang pengarah yang banyak memberi tunjuk ajar kepada saya di dalam filem ini dan juga filem-filem sebelum ni. Jadi saya bertuah kerana diberi peluang untuk memegang watak utama dalam filem ini. Dia seorang director yang saya senang nak communicate. Saya suka kerja dengan Molin sebab dia seorang yang detail dan saya rasa dia seorang director yang sangat kreatif lah. Dan dia pun sporting dan dia memang boleh get along dengan semua orang dekat set tu. Dan kami mendapat hubungan kerjasama yang sangat baik. Harapan saya, semoga filem ini akan menjadi satu kenangan yang manis untuk semua pasangan-pasangan yang bersahabat baik di luar sana. Mungkin ada juga perasaan dan cinta platonik yang berlaku. Cuma kita je yang tak tahu, kan? Saya harap juga filem ni dapat memberi pengajaran. Filem ni kita menekankan apa itu persahabatan. Saya harap anda semua bila dah menonton filem ni, anda akan puas hati. Saya harap sangat yang audiens dapat menilai karya ini bukan sekadar jalan ceritanya saja, tapi dapat mencari ataupun dapat jumpa ilmiahnya. Dan semoga anda terhibur dengan lakonan saya dalam Hanya Aku Cinta Kau Seorang. Jangan lupa saksikan filem Hanya Aku Cinta Kau Seorang 21 Jun di Pawagam berhampiran dengan anda. Datang ramai-ramai tau. Happy Forever Anniversary di Amor Platonicus.
tanpa ku sadari, mengisi kekosongan hati. Kini kau pergi, tinggalkanku, lemasku dalam sepi. Hujan yang turun ke bumi, membawa rindu yang membulu. Kau biarkanku, oh sendiri, malamku tanpa mimpi. Mengapa tangan kau lepaskan setelah hatiku kau tawar? Mengapa takdir memisahkan, hanya ku cinta kau seorang?